pilih lah. Nak bilik lawa ke, nak tidur atas tu. Siapa anak ego. Saya demo cari set bilik hak comel. Hak jimat, hak siap selalu. Jom tengok 7 pilihan ni. Tentu bilik demo senyum sampai ke telinga. Sedikit info untuk saya awak. Set bilik ni merangkumi katil. Ada juga almari dan juga almari solat ataupun meja solat. Ada setengah set bilik tu dia ada side table, ada setengah tak ada. Jadi, mari tengok satu persatu mengikut bajet set awak. Yang pertama, set bilik mabut 8x8. So, kita boleh tengok mempunyai almari besar sesuai untuk letak barang banyak, sesuai untuk letak di master bedroom berukuran 12x12. Barang banyak, tak ada masalah. Kalau set almari besar sangat, set bilik tidur 5x7 pun kita ada. Tak kecil, tak besar, sesuai untuk bilik baru, sesuai untuk rumah baru dan sangat sesuai untuk yang baru berkahwin. Seterusnya, set bilik viral. Set bilik serba putih, budak TikTok pun ternganga. Lawa Pak Hang. Set bilik 5x6, sangat sesuai untuk bilik bersaiz sederhana. Cermin ada 2, laki bini nak nilik sambil berpipih tangan pun boleh. Set bilik 5x7 juga. Almari warna koko. Kita boleh tengok almari sliding besar 5x7. Paling menarik meja solat dia. Kita waktu big phone, kita buat live, kita tekan sahaja skrin. Ada 3 kecerahan. Tak skrin guys, senang nak buat live sambil make up. Set bilik tidur yang mewah, antara desain yang terbaru di Prabot Bacok. Kita boleh tengok almari besar, banyak kompartmen. Katil juga sangat mewah, kelihatan dari jauh. Sesuai untuk bilik sederhana ke kecil. Bilik kecil, tak ada masalah dengan set bilik 4x6. Sesuai untuk bilik yang sempit, gaya nombor 1. Dan set bilik ekstra untuk hari ini, set bilik rahmah. Sesuai untuk pengantin baru, sesuai untuk yang cari set bilik tapi dengan harga yang murah. Set bilik rahmah adalah jawapannya. Tengah dekat dia tengok set bilik yang kita share tadi. Jadi, kalau cak buat lelaki, mari ke Prabot Bacok. Semestinya yang murah, comel dan berkualiti. Klik link yang ada bagi kita untuk kontak dengan admin ataupun walk in saja Prabot Bacok. Jumpa kami di sini.